Dalam diam hati berbicara, pada langit meluah rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Kalisha. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 daripada SMK Bukit Kuching Tengah. Pernahkah kita terfikir jika satu hari nanti orang yang paling kita sayang pergi tanpa sempat kita ungkapkan segala rasa? Hari ini saya akan membawa anda menyelami sebuah novel yang bukan sekadar cerita tetapi sebuah perjalanan emosi yang akan menyentuh hati hingga ke dasar jiwa, iaitu novel Bisik Pada Langit karya Siti Khadijah. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penulisan Duayu, mengandungi 575 muka surat dan telah dinobatkan sebagai novel terbaik dalam Anugerah Buku Negara tahun 2017. Lebih menarik, karya ini juga diadaptasi daripada sebuah filem yang berjaya menyentuh hati ramai penonton. Novel ini mengangkat tema kekeluargaan dan kasih sayang, namun bukan kasih sayang biasa, tetapi kasih sayang yang kadang-kadang tidak seimbang yang membawa luka tanpa disedari. Cerita ini berkisar tentang sebuah keluarga sederhana, Wak Rosli dan Wak Nap bersama 3 orang anak mereka, Zaidi, Ikram dan Siti Hajar. Namun di sebalik kasih seorang ayah, tersembunyi satu hakikat yang menyentap jiwa. Wak Rosli terlalu menyayangi anak perempuannya, Siti Hajar, sehingga tanpa sedar, 2 anak lelakinya terpinggir dalam diam. Bagi Wak Rosli, anak lelaki mesti kuat, tidak perlu dimanja, tidak perlu dilayan dengan kasih yang sama. Cerita ini bermula dengan satu peristiwa yang mengejutkan. Siti Hajar yang melanjutkan pelajaran di Perth, Australia, terlibat dalam kemalangan motosikal. Koma kritikal di negara asing, jauh daripada pelukan keluarga. Bayangkan seorang ayah yang selama ini terlalu menjaga anaknya, tiba-tiba hanya mampu melihat dari jauh. Di sinilah suspens bermula. Wak Rosli sanggup menggadaikan tanah, memajakan rumah hanya untuk terbang ke Australia untuk menemui Hajar di hospital. Namun persoalannya, adakah dia sempat? Adakah Siti Hajar akan membuka mata atau semuanya sudah terlambat? Di saat genting inilah satu demi satu kebenaran terbongkar. Rahsia kehidupan Hajar di luar negara, hobi yang tidak pernah diketahui oleh ayahnya. Hajar mempunyai sebuah motosikal berkuasa tinggi di sana. Dan yang paling menyayat hati, perasaan anak-anak lelakinya yang selama ini dipendam. Ikram merasa dirinya tidak pernah dihargai. Zaidi berkorban impian demi keluarga. Akhirnya kita sedar bahawa kasih sayang yang tidak seimbang boleh melukakan hati tanpa suara. Antara pengajaran terbesar dalam novel ini ialah ibu bapa perlu berlaku adil kepada semua anak, bukan seperti Wak Rosli yang terlalu menyayangi Hajar sehingga menyebabkan Ikram dan Zaidi merasa tersisih. Ikram yang sering menunjukkan potensi dalam bahasa Inggeris tidak diberi peluang untuk lebih bersinar, menyebabkan Ikram sering memberontak kerana tidak puas hati dengan Wak Rosli. Pengorbanan keluarga sering tidak disedari, seperti Zaidi yang sanggup menyerahkan simpanannya demi adiknya. Zaidi sering berkorban untuk keluarga tetapi tidak pernah dilihat oleh Wak Rosli sehinggalah Siti Hajar meninggal dunia. Cinta kepada manusia perlu sederhana. Seperti kata Hajar kepada Irwan, jangan terlalu mencintai saya sehingga awak lupakan siapa yang awak patut cinta. Dan yang paling mendalam, kadang-kala kehilangan adalah cara Allah membuka mata kita tentang nilai sebenar kehidupan. Novel ini bukan sekadar kisah sedih, ia adalah cermin kehidupan. Ia membuatkan kita bertanya, adakah kita sudah cukup menghargai ibu bapa kita? Adakah kita berlaku adil kepada orang yang kita sayang? Setiap halaman terasa seperti bisikan, doa yang dihantar ke langit, doa seorang anak untuk ibu ayahnya dan doa seorang ayah untuk anaknya. Mengapa anda perlu membaca novel ini? Kerana ia bukan sekadar cerita tetapi pengalaman. Ia membuatkan anda tersenyum, berfikir dan akhirnya mungkin menangis. Terutamanya dalam plot Wak Rosli yang mengajar Hajar mengucapkan kalimah syahadah dalam telefon ketika hatinya telah redha untuk melepaskan anak perempuannya. Dan yang paling penting, ia mengajar kita tentang sesuatu yang sangat berharga.
Hargai mereka yang masih ada sebelum segalanya tinggal kenangan. Pemergian Hajar menyerahkan Warosli bahawa Ikram dan Zaidi juga merupakan anak-anaknya. Belum terlambat untuk membetulkan keadaan. Bisik pada Langit bukan sekadar sebuah novel, tetapi peringatan bahawa kasih sayang itu indah, tetapi hanya bermakna jika kita tahu cara menghargainya. Dan siapakah yang sebenarnya berbisik pada langit dalam novel ini? Adakah Warosli yang rindu dengan Siti Hajar atau bisikan rindu Hajar kepada ayahnya?